Okey, yang seterusnya adalah yang ke-6. Yang ke-6. Tadi yang ke-5 macam ni. Yang ke-6 macam ni. Dia macam tu pula. Tengok contoh. Satu. Saya tak terang banyak lah kot. Dia macam juga sebelum ni. Dia ada jugalah pecahan-pecahan dia tu kan. Dia boleh jadi serang-serang. Dia boleh jadi bertahan-tahan. Dia boleh jadi serang-bertahan. Boleh jadi bertahan-serang. Lepas tu dia adalah langkah kaki. Contoh langkah satu. Hup, masuk. Sauk. Contoh macam ni. Orang main serang kita jadi macam tu. Tahan. Dia boleh jadi macam tu. Cara tahan itu ada cara tepih, ada cara tahan. Tepih ni dia main kita tepih. Kita bertepih pula tahan. Dalam tahan, kalau dalam ilmu kita jarang main sangat tahan. Kita banyak main tepih sebenarnya. Tepih ya. Orang serang kita tepih. Tepih. Kita banyak main tepih sebenarnya. Bila nak tahan, dia kena main dia kena senjata yang ada guard arm. Kalau tak ada guard arm ni bahaya. Untuk kita tahan dia akan slip. Dia akan slip. Biasa kita akan tahan macam tu. Tahan X bersilang. Kalau pegang macam tu. Ini tahan. Tapi nak tahan macam ni saja-saja kurang lah. Kalau kena senjata betul dia akan kena pak. Di tangan. Kawan tu pula pandai. Dia bagi pup tangan. Jadi sebab tu kita nak tepih. Nak tepih. Macam tu. Tepih. Dia dari bawah. Okay, tengok. Tepih. Contoh saya tepih satu. Saya bagi. Pak. Kemudian boleh jadi saya tepih macam ni. Tepih. Saya sauk. Pak. Saya sauk macam tu. Saya tepih. Pak. Pup. Saya sauk. Jadi ikut keadaan lah. Lepas tu ikut langkah. Ada langkah 6. Asas. Contoh satu. Dan satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Dan langkah sending. Langkah sending. Satu. Dua. Jadi asas dia bermula itu. Ada masa kita serang. Serang satu. Serang di bawah. Ada masa macam itulah pecahan-pecahan dia. Kita pusing lah. Kita bagi macam ni. Kemudian kita katok. Atau kita bagi kita pusing. Atau kita bagi kita pusing. Atau kita bagi pusing. Terpulang. Itu pecahan dia. Atau kita hayun. Atau kita just tetak pak. Kita just tetak tumbuk tumbuk. Itu pecahan-pecahan dia. Tapi asas dia buat macam ni ya dulu. Awang ni. Okey, macam tu. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir. Relax .
Dia pelan-pelan lah berlatih kan. Tak payah serius sangat. Kita pun bukan zaman perang pun. Perang zaman lalu pun bukan pakai ni pun kan. Pelan-pelan. Tambah pula kita berlatih sendiri kan. Lagi cedera ke apa payah. Ni tangan ni pun boleh cedera kalau buat kasak-kasak. Dia boleh cedera, boleh patah kat sini. Saya tak mahu lah. Kadang-kadang tambah-tambah orang yang duk follow saya duk buat sendiri kat rumah kan. Jadi tak ada pemantauan. Kalau orang tu dia ada basic fighter, basic martial art, tak apa. Dia tak risau kan. Kalau yang tak ada basic ni kita risau. Jadi nak suruh orang pakai parang, ada sebab lah kita suruh belajar pakai parang. Ini saya buat pakai simbat ni sebab masalah sikit kan. YouTube ke Facebook ke saya kena ban. Tak larat lah. Duk kena amaran. Macam tu. Berlatih relax-relax kan, pelan-pelan. Dia pelan-pelan, lama kita macam naik lah. Dia tak boleh terus nak hard sangat. Relax ya. Relax dulu, pelan-pelan. Nanti dah sampai tahap intermediate ke advance boleh lah nak buat hard-hard kan. Nak pukul tayar apa semua kan. Ni kalau ni silap pukul boleh cedera tangan. Muscle boleh cedera. Silap pusing. Dia bawa bau. Tak mau lah. Benda-benda tu hati-hati dengan kecederaan. Hati-hati semua, insya-Allah. Allahualam. Jangan lupa juga amalan kena buat.